Tak puas hati lagi tak nak masuk. Bersih ha. Bau. Hey guys, Assalamualaikum. Syirot di sini. Kasih terima satu link. Syirot. Hari ni kita pergi makan di Hartamas dekat dengan The HU. Kita nak pergi makan kat mana? Makan lebih kurang sama macam kita makan Banana Bro. Aku tak sure ada menu lain ke tak. Rasanya ini still lagi Banana Bro punya style tu lah. Nasi apa? Banana Liah tu. Mala Bistro. Dulu nama kedai dia lain. Dia ada halal certified. Tapi sekarang dia rebrandkan nama dia. Tapi diorang punya tu semua halal, jangan risau, okey. Oh, boleh parking luar tapi tak ada parking lah. So ni dia punya pintu masuk kot. Tadi rasanya dia dua pintu masuk lah. Sini pun boleh, belah sana pun boleh. Ya Allah, sempitnya. Boleh parking ni? Khas untuk siapa? Sorry, besar juga kedai dia. Kalau kat sini dia punya nasi kandar tau. Tapi aku rasa ini banana leaf dia. Banyak juga lauk dia. Tapi aku paling tak ni, sini. Besar tu sampai ke bawah. Siapa punya ni? Kiranya kalau kau nak isap rokok ke apa, kau duduk bawah lah kot. Besar tu. Yang tadi kita nampak dia punya Mala Bistro tu yang kat depan tu. Jadi kita tunjuk. Belakang tu pun ada juga. Macam sana. Tanda dia pun lawa tu. First time aku pergi kedai mamak, tanda dia lawa. Jarang Tapi betul tanda dia. Serius. Bersih kan tandas dia? Jarang-jarang aku jumpa tandas mamak bersih. Tak puas hati lagi tak nak masuk. Bersih Kan? First time kalau jumpa mamak macam ni. Jarang-jarang aku jumpa mamak cantik. Untuk Mala Bistro ni, dia semua benda ada daripada Asia, Western, North, semua benda kau ada. Ni nasi lemak, roti canai. Kita mau order apa? Kan apa? Bimbo macam ni adik. Kita bungkus ni satu yang untuk kau. Bambu. Sop Indian, supper ada. Banyak tu menu dia. Indian snack pun ada, panipuri, appetizer. Kita nak order apa banyak sangat. Kita rasa kita akan ambil dia punya nasi biryani, roasted lamb rice biryani. Kemudian kita ambil lauk. Kita ambil palak pani yang ni. Dia ada dengan cottage cheese yang kotak-kotak ni. Serta satu lagi yang ini, butter chicken rice. Kemudian pasta sikit lah. Mana pasta tu ni? Kita ambil pasta klasik carbonara serta air. Kita ambil air. Kita ambil strawberry milkshake dan juga sweet lassi. Okey, sekian dari Taufik Dayah. Assalamualaikum. Kacau dulu. Bismillah. Masuk melemaknya. Sedap bodoh ke sebab aku lapar sedap tu macam gula-gula sugar strawberry. Hujung dia bau terasa manis. Pokok ni mangga lassi lah. Pokok dia mangga dia. Jus mangga yang sangat-sangat pekat. Sedap. Sedap tu. Bismillahirrahmanirrahim. Wah. Sedapnya bau. Bismillah. Yang ni dia lebih kepada Alfredo, tapi sedap berlemak.
quesadilla ni dia dah kena teka Asia, Indian style. Sedap kan? Ujung-ujungnya akan rasa masin-masin. Lem dia tak hamis tau. Untuk nak makan. Ni sos garlic yogurt tu. Dia punya quesadilla tu sedap dong. Dia bukannya rasa quesadilla macam kau pergi Mexico punya style ataupun Malaysia punya kedai-kedai Mexico punya quesadilla tacos lain. Dia punya ni dia dah tukar vibe sikit. Versi India punya, Asia. Sedap. Bau. Sedap. Tombol gila. Biryani dia berasa gila. Kuasam dia pun sedap. Ni empat Arab orang panggil apa tapi dia macam kuasam. Sedap tu. Kau tengok. Lembut ah. Ya Allah. Untuk biryani lamb shank ni datang dengan sup tau. Sup bawang ni. Kalau dia macam ni. First time aku jumpa macam ni. Butter chicken. Yang ni dia rasa masam-masam sikit. Lain gila. Nama dia sikit unik, palak pani. Apa yang ada dalam ni? Oh, memang cottage cheese dia semata-mata. Cottage cheese dia bila kau makan dengan ni, dia macam kau makan tofu ataupun kau rasa macam makan ayam. Ayam yang lembut. Menarik. Makan dengan nasi pula okay? Butter chicken dia. Masuk. Habis. Dan ya guys, video sampai sini saja. Aku nak ulang je aku makan di mana bistro ni. Kalau kau tahu lagi kedai mamak macam ni yang best, duduk komen kat bawah game. Tak lagi itu. Tunjuk betul. Ayah aku tak ada.